Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asfi Asmadi, Cikgu untuk TVPSS SMK Demak Baru. Kali ini saya akan perkenalkan kepada anda podcast untuk TVPSS SMK Demak Baru. Testing. Alright, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan. So, hari ini, of course, kita akan buat satu perbincangan yang pertama sekali dalam sejarah SMK Demak Baru. Jadinya, untuk perbincangan hari ini, saya special jemputan hari ini untuk anda khas pendengar. Okey, saya jemput semua. Sebut masuk kepada tetamu kita hari ini, okey, Tuan Pengetua, alright, dan pelajar SMK Demak Baru. Okey, jemput duduk. Buat macam rumah sendiri, Okey, jemput duduk. Alright, kembali lagi bersama dengan saya, iaitu Cikgu Asri. Hari ini bersama dengan saya khas untuk anda, di mana saya akan perkenalkan satu rancangan yang baru untuk podcast SMK Demak Baru, which is kita namakan podcast SMK Demak Baru ni adalah Di Demak Cast, iaitu singkatan dia Dicast. Alright, so dia punya tagline dia pula adalah We Share, We Care. Okay. Kenapa we share, we care? Sebabnya kita sentiasa ambil berat tentang pelajar-pelajar kita dan warga sekolah kita. Betul tak Cikgu? Ya, mesti. Okay. So, hari ini saya nak perkenalkan kepada anda bersama dengan saya iaitu Tuan Pengetua, semestinya orang yang paling kuat tulang belakang untuk SMK Demak Baru, iaitu Puan Umi. Boleh Puan Umi perkenalkan diri sedikit, beri sedikit cerita macam mana Puan Umi boleh berada di sini dan berapa tahun dah Puan Umi berada di sini dan apa pandangan Umi terhadap sekolah ini? Okey, terima kasih Cikgu Asri. Right. Oh, menarik juga. Okey, saya Cikgu Umi dah berada di SMK Demak Baru bermula 2023 dan ini tahun yang ketiga. So, insyaAllah kita akan berkenalan as kita melalui sesi podcast ini. Boleh. Wah, 3 tahun dah Puan Umi ya. Tak berasa ya. Dan ini adalah sekolah pertama Puan Umi bergelar sebagai seorang pengetua ke? Sekolah kedua. Oh wow, yang kedua. Alright. Okay. Dan bersama dengan saya juga hari ini adalah pelajar yang kita jemput khas untuk bersama-sama dengan kita, iaitu pelajar tingkatan 5, iaitu Nabila Daniel Low. Ini adalah pelajar tingkatan 5 kita, pelajar tercontoh yang pernah memenangi anugerah tokoh untuk pelajar terbaik tahun ini. Dan juga bersama dengan saya berada di sebelah saya ni, yang kacak, yang lawa ni, of course kita jemput khas juga, iaitu Awang Faril yang merupakan kepada Tuan Pengetua kita. Okay, so hari ini kita nak kongsikan sedikit, berbincang sedikit apa yang menjadi igawan kita pada sekolah ini, iaitu masalah ketidakhadiran di sekolah. Jadi tajuk kita pada hari ini of course adalah anak-anak kita wajib ke sekolah. Jadi apa pandangan Tuan Pengetua dahulu? Kita nak dengar apa pandangan Tuan Pengetua tentang anak-anak kita ni wajib datang ke sekolah. Okey. Terima kasih Cikgu Asri. Okey, sebagai pengetua hari ini saya rasa peluang terbaik untuk saya bercakap dari hati ke hati. Ya, betul. Kepada pendengar, terutamanya kepada anak-anak SMK Demak Baru. Okey. Dan juga ibu bapa. Okey, apa yang perlu saya bincangkan nampak kecil tetapi kesannya besar. Anak-anak kita ni yang wajib hadir ke sekolah ini perlukan sesuatu untuk diberi galakan dan diberi kesedaran kenapa hadir ke sekolah itu penting. Ya, betul. Okay? Kalau tak datang, apa jadi? Apa kesan? Apa impak? Jadi, dalam keadaan santai macam ini, saya beri satu, bayanganlah. Okay? Kalau sekolah sebagai sebuah bas, kita naik bas setiap hari bergerak. Dan di dalam bas itu kita nak menuju ke satu tempat di mana tempatnya penuh dengan ilmu. Okay? Pada hari ini kita naik, esok kita tak naik, lusa kita naik, kemudiannya tak naik. Jadi bermaknanya
dalam setiap kali kita nak menuju ke tempat ilmu itu, kalau tak bergerak bersama setiap hari, kita akan ketinggalan yang sangat jauh. Dan ini menyebabkan kerugian kepada setiap anak-anak kita. Jadi apa yang akan berlaku bila berlaku isu begini, ketidakhadiran begini, yang akan tertinggal adalah pelajar sendiri. Betul. Guru, rakan-rakan lain sentiasa untuk bantu kita. Betul. Okay? Jadi dia akan jadi macam satu ruangan puzzle yang hilang. Okay, kalau kita nak mencantum puzzle tersebut, dia kena lengkap. Jadi kalau satu hilang, dia tidak akan melengkapkan kita. Samalah juga dengan belajar. Sehari kita tak pergi ke sekolah akan menyebabkan kita rasa macam tak cukup. Tak cukup untuk menampung ilmu yang kita akan gunakan untuk menjawab peperiksaan, untuk faham dan untuk dibawa apabila kita hendak menduduki SPM sepatutnya lah. Untuk pelajar-pelajar SPM. Yang pelajar-pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 4, lagilah memerlukan komitmen yang sangat kuat untuk hadir ke sekolah. Betul. Okay, selain daripada itu, kelemahan jati diri murid-murid itu sendiri. Okay, sekolah dijadikan tempat untuk mengajar disiplin sebenarnya. Ikut peraturan. Apa lagi yang baik-baik berada di sekolah sepatutnya. Tapi kalau kehadiran itu menjadi isu, secara automatik pelajar yang kerap tidak hadir ini, satu masalahnya adalah masalah untuk berhubung dengan kawan. Betul. Okay? Dan yang paling pentingnya adalah memang tidak akan dapat sesuatu yang sepatutnya mereka dapat pada usia bergelar pelajar. Okay? Saya rasa Betul. itu yang saya nak sampaikan sebenarnya. Betul. Okey, betul apa yang kata Cikgu Umi tadi tu. Yang mana katanya kita ni di sekolah ni ada modul yang kena kita kejar setiap hari, yang pelajar tu kena kuasai pada setiap hari. Betul tak Puan Umi? Jadi kalau mereka ketinggalan, tak hadir pada satu-satu ketika tu, dia akan menyebabkan pelajar tu ketinggalan pada bab-bab tertentu dalam pembelajaran dia. Jadi secara tak langsung dia akan berkurang sedikit pengetahuan dia berbanding dengan pelajar yang sentiasa hadir. Betul tak Cikgu? Okey, betul. Jadi kalau pendapat cikgu lah, untuk tengok keadaan ini, situasi ini di sekolah SMK Demak Baru ni, apa pandangan cikgu pada sekolah SMK Demak Baru punya kehadiran, peratusan kehadiran dia? Okey, untuk melaksanakan podcast ini, salah satu sebab mengapa kita perlukan idea ini dan disampaikan kepada mereka yang di luar sana, bahawa sekolah masih berada pada tahap kehadiran yang sangat rendah. Sangat rendah. Kalau di bawah 90 itu, bagi saya dia sangat rendah. Faham. Jadi kalau kita nak melihat pencapaian pelajar, kalau kehadiran hanya 80 lebih, yang ada lagi 20 lebih orang, 20 lebih peratus itu, itulah yang akan menyebabkan kerugian kepada pelajar dan juga menjadi masalah kepada sekolah. Betul. Betul. Dan apa yang sekolah dah buat, sekolah sentiasa bergerak. Guru-guru sentiasa bergerak, anak-anak pelajar sentiasa bergerak bersama untuk pastikan bahawa apabila hadir ke sekolah, dia dapat sesuatu. Betul. Itu yang kita hasratkan. Dan untuk ibu bapa pun sama juga. Apa yang guru buat di sekolah, apa yang pengurusan buat di sekolah, sepatutnya mendapat support yang paling tinggi daripada ibu bapa. Betul. Sebab ibu bapa itu merupakan tulang belakang untuk kemenjadian seorang murid tu kan. Jadi betul apa yang Puan Umi sharekan tadi, yang mana katanya untuk keterlibatan kehadiran pelajar di sekolah itu bukan sahaja melibatkan pelajar itu sendiri, malah dia melibatkan semua warga sekolah dan ibu bapa itu sendiri. Okey, terima kasih Puan Umi atas perkongsian itu tadi. Okey, kita santai-santai saja hari ini. Yang dua ni okey? Alright, okay. So saya nak tanya dengan Nabila dahulu sebagai seorang pelajar tingkatan 5. Nabila seorang pelajar tingkatan 5 dan juga pernah dikategorikan sebagai pelajar cemerlang untuk sekolah ini. So apa pandangan Nabila tentang bila hadir ke sekolah ni, adakah ia memberi kegembiraan kepada Nabila ataupun memberi tekanan pada Nabila bila hadir sekolah selama 5 tahun berada di SMK Demak Baru ni? Assalamualaikum dan hai kawan-kawan semua. Jadi hari ini saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya apabila datang ke sekolah. Adakah datang sekolah ini sangat best
ataupun membuat diri kita menjadi seorang yang murung ataupun stres. Jadi sebelum itu, saya ingin sekali mengatakan bahawa disiplin itu sebenarnya datang dari rumah, terutamanya daripada sokongan ibu bapa kita. Sejujurnya, saya sendiri pun kadang-kadang ada rasa malas juga. Malas nak hadir ke sekolah, malas nak buat ulang kaji ataupun sebagainya lah. Kita ini hanyalah manusia biasa, tidak jauh dari kata malas. Tapi kita mempunyai pelbagai inisiatif untuk mengatasi masalah tersebut. Betul. Jadi, dalam hal ini, saya sangat bersyukur kerana ada ibu dan ayah yang sangat tegas dalam hal persekolahan. Bagi mereka, hadir ke sekolah, maafkan saya, bagi mereka, Jangan risau. nervouslah pula. Okay, relax. Okay, Alright. Okay, bagi Nabila mereka- rasa kehadiran tu adalah yang memberi sokongan yang terbesar untuk anda hadir ke sekolah adalah mak ayah. Ya, betul. Okay, so macam mana mak ayah tu bangunkan awak pagi-pagi? Adakah dia menggesarkan awak bagi ugutan ke apa ke? Macam mana? Tidaklah sampai membagi ugutan, tapi setiap pagi mereka akan pastikan mereka yang akan kejutkan saya terlebih dahulu sebelum saya yang bangun sendiri. Mereka akan faham. sediakan sarapan dan pastikan saya keluar rumah on time. Betul. Dan kadang-kadang, tapi tak selalulah, saya akan kata kat mak saya, aduh, si mak turun hari tu, pening pala dan sebagainya lah. Ya, Tapi faham, mak saya faham. tidak akan bersetuju untuk saya tidak hadir. Betul. Okey, untuk yang berada di kamera, dia katakan si Mok turun rumah. Itu maksud dia tak nak turun hari ni ya. Okey, sebab kita buat podcast, so mungkin ada yang tengok ni bukan saja orang Sarawak, ada juga orang seluruh Malaysia akan tengok. Okey, terima kasih Nabila atas pandangan Nabila. Okey, itu Nabila, anak bukan cikgu. Bukan cikgu kan, mak ayah kamu. Alright. Okay, so sekarang ni kita tanya pula dengan anak Tuan Pengetua sendiri, yang mana katanya dia mungkin ada pandangan lain, pendapat lain dan perkara yang lain berlaku terhadap dia semasa dia turun ke sekolah, apa yang dia hadapi. So, okay, Fairel, apa pandangan Fairel hari ni? Ceritakan sedikit macam mana keadaan situasi pagi-pagi hari nak turun ke sekolah tu, macam mana? Terima kasih Cikgu Asri. Alright. Situasi pagi-pagi selalunya huru-hara lah bagi saya. Huru-hara. Ibu Okey. saya ataupun dikenali sebagai pengetua kita mengejut saya dengan penuh kasih sayang. Dan selalunya saya terima sajalah dia tu punya teguran pagi-pagi mengejut saya kerana itu adalah salah satu cara untuk saya membina disiplin dan sasiah diri. Ya, betul. Betul. Jadi ada tak memberi impak untuk bersemangat pergi ke sekolah, sebab mak saya adalah pengetua kat sini, saya kena bagi satu gambaran yang baik untuk pelajar lain yang saya pun semangat ke sekolah. Panjang fikir ni, maksudnya panjang jawapan tu. Susah nak jawab Pak Cikgu. Sebab jadi anak pengetua ni bukan suatu pangkat lah dilihat orang lah. Selalunya orang tengok saya sebagai macam jadi anak pengetua ni adalah satu pangkat yang lebih daripada murid yang lain. Tapi saya just gunakan jujur saya cakap lah. Yeah. Jadi anak pengetua tu bukan satu yang best lah. Bukan satu yang best experience lah untuk saya. Okay. Sebab saya tu merupakan boleh jadi role model juga untuk kawan-kawan saya yang lain. Dan apabila saya macam buat keburukan yang akan bukan buat bad image kepada saya, tapi bad image kepada mak saya dan sekolah. Betul. Then everyday lah saya perlu maintain tingkah laku yang baik, sasiah diri yang baik. Kadang si boleh melawan cikgu, datang lambat, ponteng, si boleh nak berkelahi. Betul. Sebab